Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Siaran kita lagi di Faizal Channel 77. Kawan sekarang berada di Kempas. Rencana hari ni untuk nebing lah, cek lauk lagi, tempat biasa. Nanti sampai lokasi nanti kawan update lagi lah. Okey, dah sampai lokasi nebing tempat biasa. Air dah mula naik ke bawah. Orang tak ada ni. Surut dia, air pasang penuh. Lepas tu dia surut, tertendang balik. Air berpusing ni. Okay geng, kita set up dulu. Set up umpan semua. Kau orang pakai rod 8 kaki yang main sini pula. Mesin 5,000 pen. Kita tengok apa yang ada. Berapa kali tak dapat jumpa strike kat sini. Hari ni kita cuba lagi. Umpan seperti biasalah. Sini kita pakai sarung. Sarung orang asli. Sarung ni nak kena tengok tempat. Kadang yang jual ni ada 10 sarung, dah diisi 2 je, banyak kosong. Dengan orang asli ni, dia kata penuh lah, banyak umpan beli dengan dia. Dia punya kerja di laut. Kita pakai joran 8 kaki Limax. Oh, 8 kaki Limax. Air pusing. Pancor kata dia. Apa barang ada ke tak ada, kita cuba dulu. Pen Limax pula, joran Limax. 8 kaki. Rod apa, mesin pen 5,000. Tengok ada yang ambil tak. Jam menunjukkan 9.27 pagi. Lancor pertama. Umpan habis, kita balik. Ada strike ke tak ada strike, kita tak tahu. Nanti ada strike, nanti kawan update lagi. Dah lama tak strike. Oh betul. So main tengah betul. Oh dia ambil. Nak gulung. Tapi kelukang lah dalam tangan. Oh kan. Lama aku cari kau, baru jumpa strike. Ya tu dia, Gus Geng. Okay, pemburuan yang kedua pula. Tadi dah dapat seekor. Susah nak jumpa dia. Dia nak bola yang tengah betul tu. Tetapi dia dah tak ada dah jumpa. Kalau dulu senang. Oh tu dia, ngalu betul. Risau satu je bot ni. Dia ada kat belah tengah. Tengok lagi ada lagi tak. Tak ada bot lalu lah kan.
Banyak kali juga turun sini. Ada dalam 2-3 kali jugalah. Air cantik tapi tak ada barang. Ni kena lagi mbak. Berdekan lagi lah. Oh, ada main tengah. Oh tu dia. Oh, kena lagi ni. Lukang kat ni. Kena. Pasok. Dekat 3-4 kali jugalah. 2-3 kali lah. Kali pergi tak jumpa strike. Mungkin joran pendek kan. Pakai 6 kaki 6. Dia tak sampai ke tengah. Dulu balik tepi dapat. Kan balik tepi payah nak jumpa. Bukan kan ni. Oh ni kosong. Kita kukang aja. Okey, abang tak kumpau. Weko. Hasil yang padu. Okey lah kan. Dah 4 kali, 3-4 kali jugalah. Rasa 2-3-4 kali lah cari tak jumpa dia. Tak jumpa strike. Kali ni boleh jumpa. Kita cari lagi. Wah, tak 3 ekor. Oh, dia ada. Syok layan tu. Pangah betul dia main tu. Mana 9 eh. Masih lihat 9. Oh, 3 ekor lah. Gecko plus gang. Tak kumpau. Tempat lain tak tahulah. Kalau dekat Johor Bahru ni orang asli jual belukang sekilo dah RM10. Lama dulu lah kawan tengok kat pasar orang asli pakai batu. Sekarang tak tahu lah. Sekarang mau berbelas ringgit juga ni. Bukan pada harga mah. Kecil. Dia ada. Sampah dia. Dia tahan minyak. Dia banyak sampah daun lah. Sampah plastik kurang. Ini dia. Banyak. Plastik kurang. Banyak sampah daun. Nampak lagi seko. Mana 9 ni? 4 ekor dah belakang. Okay geng, cash report jam pukul 11.50.
umpan pun tinggal ni je. Ni sikit umpan, tak banyak. Ada dah boleh dalam 2 kali 3 kali lempor, 3 kali lempor. Boleh lah. Adalah strike tu dalam 4 ekor. Ada juga tadi strike tapi banyak lepas lah. Dia makan tak lekat kan. Kita tunggu. Air dah agak surut dah ni. Kalau ada, kawan update lagi. Tunggu dia strike pula. Lagi seko. Buskeng. Tukang. Oh, masuk. Oh, tu dia. Boleh tahan. Okey geng, tamat misi kawan mancing nebing solo daripada pukul 9 lebih sampai pukul dekat pukul 1 lah. 5 minit lagi pukul 1. Tapi adalah hasil. Air pun surut tapi tak habis. Nanti dia pasang balik. Umpan pun dah nak habis dah. Pun tak ada makan, nak ikan je makan. Aku tunjuk hasil dia. Ni je lah. Dan belukang ada 4 ekor. Belukang ni buat ikan masin sedap ni. Tu je lah yang dapat konten. Kadang-kadang kawan mancing dekat mana-mana nebing, kadang tak ada barang, ada turun mancing, tapi konten tu tak dapat pasal tak ada jumpa strike kan. Hari ni baru jumpa. Itu hari last dekat Rakit Wadol ada jumpa. Tengok lah next trip, kawan tak tahu mana nak terjar lagi. Kalau ada konten-konten tu nanti kawan upload lah. Untuk apa, subscriber ke penonton yang nak tengok kan konten-konten terbaru. Terima kasih semua yang dah like, komen dan subscribe. Jangan takut lawan, tetap lawan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.